Hai semua, kami dari pasukan sokongan ABS. Video ini akan menunjukkan cara untuk menukar jenis bilik dalam tempahan. Sekarang pergi ke tempahan. Pilih satu tempahan yang anda ingin tukar jenis bilik. Selepas memasuki halaman tempahan, anda boleh melihat semua maklumat tetamu di sini. Kemudian tekan butang sunting untuk menukar jenis bilik dan nombor bilik. Pilih jenis bilik dan nombor bilik yang ingin anda tukar. Selepas menukar jenis bilik dan nombor bilik, tekan butang selesai. Di sini, anda dapat melihat bahawa bilik telah berjaya ditukar. Untuk mengesahkan bahawa tempahan telah ditukar, tekan 2 kali padanya. Terima kasih dan harap video ini membantu anda memahami cara untuk menukar jenis bilik dalam tempahan.